Nabi SAW mengarahkan seorang sahabat, iaitu Abdullah bin Amru, untuk menyiapkan pasukan perang, sedangkan unta-unta yang diperlukan sudah habis. Lalu baginda menyuruh supaya dia membeli unta yang diperlukan secara hutang. Dia akan dibayar dengan unta zakat. Yakni unta yang nak dibeli itu dibeli secara hutang, dan bayaran dia ialah dengan unta zakat yang akan diperoleh apabila tiba masanya nanti. Perawi Abdullah bin Amru dikata, aku berhutang seekor unta, yang aku membeli seekor unta dengan harga 2 ekor unta secara hutang. Hadis ini sepertinya ada pertembungan, percanggahan. Nabi larang jual beli haiwan dengan haiwan secara tertunggal. Perkara itulah yang dilakukan oleh perawi. Maka bagaimana nak difahami hadis ini? Adanya perbahasan dan penjelasan dalam kalangan para ulama. Apa yang dapat dikatakan, dirajihkan hadis dibolehkan membeli haiwan dengan haiwan dalam keadaan tak sama jumlahnya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr sendiri. Dibeli seekor unta dengan harga 2 ekor unta secara hutang. Tinggal lagi bagaimana kita nak memahami dengan kita lihat apa tujuan dibeli haiwan itu. Tujuan dibeli haiwan itu untuk dimakan dengan tujuan dibeli haiwan itu untuk kegunaan yang lain selain makan. Apa yang membezakan harga seekor kambing dengan seekor kambing yang lain? Berat dia, betul? Itu syarat ribawi yang pertama tadi. Jadi kalau nak dimakan kambing itu, maka dia dah memenuhi 2 syarat ribawi tadi. Justru kalau kambing dengan kambing yang nak digunakan untuk makan, dia kena sama berat lah, dan dia kena sama jumlah. Tak bolehlah seekor kambing dengan 2 ekor kambing sedangkan kedua-duanya nak dipanggang, nak dimakanlah, tak boleh. Dia akan jadi riba. Tetapi kalau tujuan dia lain, seperti yang kita lihat dalam hadis, Nabi perintahkan Abdullah bin Amr untuk membeli unta untuk perang, maka tujuannya bukan untuk makan tetapi untuk ditunggang. Nabi benarkan dia beli unta dengan unta secara hutang, dan ada tambahan lagi, dibeli seekor unta dengan harga 2 ekor unta, sedangkan dari jenis yang sama, unta dengan unta. Ada beza harga, ada beza jumlah, dan bukan secara tunai. Jawapannya ialah kerana kegunaan unta itu. Wallahu a'lam.